Guys, The Chicken Rice Shop ada menu baru tau. Yap, bersempena dengan ulang tahun yang ke-26, TCRS tampil dengan wajah baru yang lebih fresh. Bukan sahaja logo dan identiti diperbaharui, maskot TCRS telah dinaik taraf, uniform staff baru dan turut diperkenalkan menu terbaru TCRS. Ada 10 menu baru yang telah diperkenalkan, antaranya seperti Spicy Savory Long Beans. Rahsia kesedapan hidangan ini, TCRS Sambal Chili Crunch. Rangup, pedas dan memang sedap. Dan ini Crispy Roast Chicken Boneless. Isi ayam lembut, berjus dan berperisa. Love sangat. Next, Cakoy with pandan gula melaka. Cakoy digoreng crunchy, agak unik, rasanya agak sedikit manis. BBQ chicken mayo paite ni favourite saya. Very flavorful. Nampak biasa je kan, tapi rasanya luar biasa. Rojak pining dimakan dalam paite, unik kan? Dengan ada sosnya, lebih sedap. Overall, semua menu yang diperkenalkan memang sedap dan korang wajib cuba. Fruit cocktail. Penuh ya, isi dalam dia. Minum sejuk memang terbaik. Sebenarnya ada menu baru lain seperti wonton noodle, keropok leko, kunafa strawberry paite dan juga minuman honey lemon. Okay, next trip saya akan cuba menu-menu tu. Jangan lupa untuk dapatkan juga TCRS Sambal Chili Crunch. Ada promosi harga pengenalan RM12.90. So korang jangan lupa untuk singgah The Chicken Rice Shop dan cuba sendiri menu terbaru mereka. Okay?